Jom kita fahami cara-cara untuk bersuci daripada najis. Okey, pertama sekali, apa sebenarnya najis ni dan kenapa kita kena bersihkan? Secara ringkasnya, najis ni benda kotor yang boleh buat solat kita tak sah. Ada 3 jenis najis yang kita perlu tahu. Ringan, sederhana dan berat. Okey, kita mulakan dengan yang pertama, najis mukhaffafah atau najis ringan. Contohnya, air kencing bayi lelaki bawah 2 tahun yang cuma minum susu ibu. Nak sucikan senang je. Lap najis tu, lepas tu renjiskan air mutlak. Siap. Yang kedua pula ialah najis mutawasitah, iaitu najis kategori sederhana. Contohnya macam darah, muntah dan tahi, benda-benda yang biasa kita jumpa. Caranya basuh dengan air mutlak sampai hilang bau, warna dan juga rasanya. Dan yang terakhir, najis yang paling berat dikenali sebagai mughallazah. Najis ni merujuk kepada anjing, babi dan apa-apa yang berkaitan dengannya. Cara sucikannya agak istimewa. Buang najis dulu, kemudian basuh sekali dengan air tanah. Dan diikuti dengan 6 kali basuhan air mutlak. Jadi totalnya 7 kali. Ingat, yang penting, pastikan bau, warna dan rasa hilang sepenuhnya selepas semua basuhan tu. Jadi inilah rumusan ringkasnya, 3 jenis najis dan cara-cara untuk menyucikannya. Jadi semua ni buat kita terfikir kan, kenapa penting sangat untuk sentiasa bersih?